Okey. Kita dah siapkan ring. Jadi kita nak naik baris yang pertama. Nak naik baris yang pertama ni, kita akan mula dengan yang ni, bulat 2 ni. Okey, bulat 2 ni adalah simbol kepada chain. Jadi chain 1, chain 2. Okey. Jadi ini kita akan buat kerja dalam ring kita ni Okey, macam biasa, pedulikan yang pendek ni. Kita lilit. Okey. Sekarang ibu jari dengan jari hantu kita pegang dekat ring ni. Okey. Kita akan buat 2 chain. Jadi macam tadilah. Okey, yang ni jangan bagi ketat sangat Okey. 1. Okey, kita pun tarik tunjuk. Jadi dia longgar sikit. 2. Okey, jadi 2 chain. Okey, untuk yang baru-baru ni, okey, jadi kita akan gunakan stitch marker. Jadi tandalah stitch marker dekat ni. Ini V1 ni adalah chain yang pertama, ini chain yang kedua. Jadinya kita ambil stitch marker kita tanda dekat chain yang kedua tadi. Okey, ini nak bagi tahu permulaan kita. Okey, tarik balik. Okey. Lepas chain, lepas chain 2, kita baca macam ni lepas chain 2, lepas tu ni panjang ini, lepas tu ada 2 kecil. Ini adalah treble. Treble, tengok 2 kecil kan, garis 2 kecil kan. Okey. Treble tu 2 kali lilit. Okey, 1, 2. Dah kita lilit 2 kali. Masuk dalam chain tadi. Lepas tu keluarkan. Lilit sekali, keluar. So dekat hook ni akan ada 4. Okey, untuk treble kita lilit sekali, kita akan keluar 2 daripada 2. Okey, jadi dekat hook sekarang tinggal 3. Lilit sekali, sama juga macam tadi, keluar pada 2. Lepas tu tinggallah 2 yang terakhir, sama juga. Lilit sekali, tarik keluar. Okey, bila tinggal 1 je yang dekat hook kita, maksudnya stitch kita tu dah siap. Okey. Mari kita tengok balik. Okey. Tengok treble 1, treble 2, treble 3, treble 4. Treble ni penting sebabnya treble ni adalah bucu. Okey. Jadi sebab tu kita akan tanda juga treble kita. Bila jumpa treble je kita akan tanda. Okey, jadi yang ini yang chain tadi, sebelah dia ni, V yang sebelah dia ni. Ni adalah hak milik treble. Okey. Jadi kita pun tanda dia. Okey. Treble, selepas ni chain 2 treble, lepas tu simbol yang ni. Simbol ni garis 1 sahaja. Maksudnya ini adalah simbol untuk double crochet. Jadi kita ada 1, 2, 3. 3 double crochet. Okey. Ketatkan sikit je. Bagi ada juga ruang Okey. Sambung, pegang juga dekat ni. Okey. Tadi double crochet 1 je kan garis dia kan. Maksudnya kita lilit sekali. Lilit sekali, masuklah dalam ring tu. Lepas tu tarik belakang. Tarik keluar. Jadi dekat hook ada 3. Okey, kalau tak nak confuse kan, yang ini taut je ke belakang. Okey. Boleh buat macam ni untuk bagi loose sikit. Tak adalah ketat sangat kan. Tak loose sangat, tak ketat sangat. Okey. Sama juga macam tadi. Lilit sekali, tarik keluar daripada 2. Tinggal dekat hook 2. Tarik sekali, keluar 2. Ni nampak? Dah tinggal 1 kan. Maksudnya inilah dia. Double crochet kita yang pertama. Okey. Double crochet kita ada 3. Jadi kita buat yang kedua. Okey. Lilit sekali. Okey.